Okay, untuk kawan-kawan yang lain tengok Alright, sudah rekod. Jadi sesi bulan Jun saya sengaja pilih untuk kita belajar mengenai graphic design. Ini saya masih lagi dalam fasa eksperimen, sama ada dalam 1 bulan mungkin kita ada pelbagai tema kelas ataupun kita akan tetapkan 1 bulan tu 1 tema ke, kita masih lagi eksperimen. Mungkin dalam hujung bulan ni saya akan keluarkan sedikit survey untuk mengetahui macam mana teknik yang sesuai dengan tuan-tuan yang ada dalam grup WhatsApp. Kadang-kadang bila kita buat benda ni, kita sukar untuk mendapat feedback sebab masing-masing kita berjumpa dalam sesi virtual. Jadi sebelum saya mulakan, boleh tak kita mulakan mungkin typekan di ruangan chat tuan ataupun puan, tulis je tuan tulis saja bekerja sebagai apa dan di organisasi sektor kerajaan ke swasta. Boleh type sebab saya ada rasa keperluan untuk saya sesuaikan. Sebab saya ada merasakan ada yang kita ni yang usahawan ataupun kerja sendiri Alright, terima kasih tuan. Bekerja sebagai pelaut di swasta Jadi mungkin kalau nak buat infografik tu, infografik yang macam mana tu yang tuan berminat? Yang lain-lain pun boleh respon juga Kalau tuan Izan je yang respon, kita belajar dengan tuan Izan saja. Jadi mungkin boleh tambahkan soalan susulan saya kalau nak buat infografik tu, nak buat infografik apa kan? Jadi sekurang-kurangnya kita boleh kecilkan lagi skop kita punya perbincangan malam ini. Kadang-kadang kita punya tengok infografik ni pelbagai jenis juga. Ada yang orang buat infografik dia sebagai, kalau saya banyak di sektor kerajaan, dia nak tunjukkan SOP ataupun tata cara. Dia akan buat poster tu, lepas tu dia tampal ataupun dia sebarkan dalam email ke kan. Tata cara memohon cuti tanpa rekod contohnya, ataupun tata cara pelupusan aset contohnya kan. Jadi itu antara infografik yang saya tengok dah berpuluh-puluh beratus-ratus lah dalam sepanjang saya buat infografik ni. Ada juga kalau macam di peringkat saya tengok di Jabatan Statistik lah, dia nak menunjukkan dia punya KPI. Dia punya KPI kan. Sektor kerajaan amat memerlukan poster infografik disebabkan banyak sektor lain banyak menggunakan poster AI untuk pemakluman dan juga statistik hasil tangkapan dan juga lain-lain. Jadi dia statistik lah Okey, mari kita tengok dulu bila kita nak buat infografik ni. Mungkin dalam saya punya kelas hari Sabtu lepas, saya telah dedahkan ada satu teknik yang penting dalam kita nak buat infografik ni. Kebanyakannya, ini saya rasa dosa besar lah bila kita buat infografik kebanyakan kita bila kita nak buat infografik, kita type prompt yang begitu mudah. Kita buat prompt begitu mudah. Jadi saya mula share saya punya ni. Saya punya kita punya ni window. Okey. Katakanlah saya nak buat satu infografik. Okey, mungkin ada yang saya bagi disclaimer dulu siap-siap. Saya ada dua jenis AI yang saya banyak guna. Saya pakai ChatGPT dan juga saya Gemini. Saya menggunakan Gemini. ChatGPT saya pakai yang percuma. Dia memadai lah untuk penggunaan saya. Saya pun tak adalah menggunakan banyak sangat poster ataupun infografik dalam masa sehari kan.
Tapi saya ada juga Gemini. Gemini saya ada yang berbayar, ada yang free. Jadi yang ni saya tunjukkan Gemini yang berbayar. Tapi untuk bila kita buat infografik, tuan-puan, bila kita nak buat infografik kan, bila kita bercakap dengan Gemini ni, Gemini dia ada bezanya, ChatGPT dia tak ada beza sangat. Dia ada pilihan model kat sini, Flash, Thinking dan Pro. Kalau nak dapat hasil yang lebih mendengar kata, kan kita buat infografik ni kan, dia kata apalah tak nak dengar kata, kan. Kejap kita suruh ubah satu ni, benda lain terubah kan. Jadi kalau nak dengar lebih tepat ni mendengar kata, tukarlah ke 3.1 Pro ni. Ataupun paling minimum 3.5 Thinking ni lah. Dan jangan sesekali ambil 3.5 Flash ni. 3.5 Flash ni semata-mata kalau nak bersembang boleh lah. Thinking ni bare minimum, kalau nak lebih mendengar kata, kalau dia 3.5 Thinking ni tak ada mendapat hasil yang kita nak, boleh cuba naikkan. Jadi bila kita ambil Gemini yang berbayar, bolehlah kita dapat menggunakan 3.1 Pro ni lebih banyak. Itu je beza dia. Banyak kali lah kita boleh guna. Okey, ini kita pakai 3.5 Thinking dulu, tengok dia pergi macam mana. Katakanlah saya ambil contoh. Bila kita ambil contoh, dah ada chat. Saya ada Persatuan Pelaut Malaysia, banyak poster-poster kami kena buat, tapi tak berapa sampai pada ahli. Maybe kena pakai infografik yang lebih interaktif. Betul. Kadang-kadang bila kita buat infografik ni, kita tak perasan, kita nampak cantik, color dia pun macam striking. Tapi maklumat tu tenggelam. Kejap lagi saya tunjuk contoh. Saya dah serap ChatGPT dah 2 tahun tapi tak dapat nak utilize secara maksimum pun. Tuan pakai ChatGPT subscribe tu yang Go ke yang Pro? Tapi dah 2 tahun mestilah yang Pro kan. Dulu harga dia $20, sekarang dia dah ada harga Malaysia, kita tak dapat loophole menggunakan dia punya exchange rate kan. Bagus ChatGPT tu, banyak benda dah boleh guna. Sekarang 99 lah sebab dia letak harga RM. Kalau dulu kita ada harga dolar saja, kita ikut kadar exchange lah kan. Okey. Contohnya lah saya nak buat contoh yang mudah yang tak ada kaitan dengan kerja kita supaya kita mudah untuk tengok illustrate kan. Saya nak buat poster, jika anda dah ada anak kan, kita nak buat poster, suruh anak-anak minum air kan. Jadi kita kata sediakan poster. Bukan poster untuk anak, ini poster untuk ibu bapa. Apakah kelebihan, langkah nak bagi minum air, bagi orang anak-anak kita minum air. Sediakan poster tentang tips minum air. Jadi gitu sediakan poster tentang tips minum air. Saya terlepas. Patutnya tekan ni tekan ni. Kita mula sekali lagi. Quick bash. Okey, kita buat macam ni Okey, ini kita biarkan dulu. Kita biarkan dulu apa dia buat poster ni. Bila kita buat poster, saya dah buka beberapa jenis Facebook yang ada kat sini. Saya nak menunjukkan beberapa kesalahan-kesalahan utama lah bila kita buat poster. Ni dia tak, dan saya tukar lagi, dia dah nampak. Sediakan poster tentang tips minum air. Jadi tips minum air untuk kesihatan optimal. Ini macam nak dekat-dekat Indonesia lah kan. Jadi minum 8 gelas liter sehari, okey. Jangan terlalu haus. Bawa botol, utamakan air kosong. Okey, perhatikan warna urin dan tambah perasa semula jadi.
Okey lah secara umumnya okey, dia punya pemilihan warna okey dan dia mendengar cakap kan dan tak adalah melarat sangat dia punya tulisan dia. Kalau dulu-dulu kita pakai ChatGPT ataupun Gemini kan dia akan keluar tulisan Turki lah, tulisan Siam lah kan. Jadi apa yang kita nak elakkan? Okey, ini bila prompt kita begini. Ini je prompt kita kan. Okey, saya nak tunjukkan apa yang saya dah buat. Saya dah sediakan ini create image. Saya dah sediakan siap-siap, takut kita ambil lama. Okey. Jadi ini yang saya kata berfokuskan kepada ibu bapa ni lah. Ini susah sikit bila saya paparkan dalam ni saya stop sharing. Saya buka. Saya buka gini lah senang entire screen je terus. Jadi bila apa saya punya hasrat, bila saya kata nak buat poster untuk kanak-kanak, dia akan jadilah apa lebih interaktif sikit dan dia ada color mala kan, nampak tak ada sedikit berbeza. Ini yang apa yang kedua saya tak tunjuk prompt je lagi. Ini yang pertama tadi yang kita buat. Mana satu yang anda suka? Yang nombor 2 tuan. Yang nombor 2. Kenapa tuan suka yang pakai nombor 2 tu? Nampak lebih kemas, teratur dan information ni banyak lah kan. Information dia banyak Tu apa yang nombor 1 tak memang tak lawa Nombor 1 lawa agak. Dia simplify lah. Dia simplify sikit Alright. Okay, terima kasih tuan. Okey, yang ni apa saya nak tunjuk juga satu lagi. Saya dah siapkan juga tips minum air ni, infografik tentang tips minum air menggunakan ChatGPT. Saya tekan download, dia tak mau paparkan pula. Kata saya tukar akaun dan kita akan tengok apa yang berlaku. Kalau untuk ChatGPT, ni ChatGPT pula. Dia punya ni sama je. Ringkas macam ni dia punya ni. Bila kita buka, dia akan terlalu halus. Jadi ini masalah utama ataupun dosa pertama yang kita buat. Bila kita nak buat infografik, tolong sediakan dulu intinya. Jadi kita lah kan, lagi-lagi macam saya lah kan, saya macam sedikit berkira untuk beli ChatGPT yang berbayar ni. Jadi nampaklah muncul macam ni, this chat is paused until tomorrow kan, kata nak buat kerja ni kan, esok nak buat ni kan, dah pula nak kena tunggu pula berapa jam ni, lagi 4 jam baru nak siap kan. Jadi apa yang tips yang pertama saya nak boleh bawakan ialah kita buat dulu dia punya copywriting dulu. Kita buat copywriting dulu. Dia ada multi layer dulu. Jadi apa yang saya buat untuk yang sebelum ni, jadi saya tanya dulu, apakah 5 manfaat minum air yang cukup untuk ibu bapa yang ada anak di sekolah. Jadi adalah apa ni adalah dia akan keluarkan poin-poin ni dulu. Poin 1, poin 2, poin 3 kita minta 5, dia akan keluarlah 5 5. Kemudian apabila kita dah ada 5 ni, barulah kita minta dia buat bila kita dah ada intinya, minta dia buat copywriting dulu. Jadi bila kita sebut ada copywriting, maksudnya dia akan buatlah apa dia punya tajuk kan. Ini dia punya tajuk dia.
Kemudian apalah poin-poin dia. Lepas tu tamat. Jadi ini dia yang bagusnya kalau kita pakai AI ni, dia boleh keluarkan beberapa version. Ada yang mesra dan prihatin, ada yang gaya scroll stopping, ada yang berbentuk checklist kan. Jadi mana satu yang anda nak kan. Jadi barulah kita minta dia buat infografik kan. Jadi bila infografik yang begini nampak macam cute, warna dia pun warna yang sedap mata memandang, dan dia punya tulisan ni yang pentingnya, even though saya buka dalam paparan yang kecil ni, kita boleh nampak poin dia. Kita boleh nampak poin dia. Jadi dia tak sarat. Jadi mudahlah untuk orang membaca. Cumanya bila saya perhatikan ChatGPT ni, dia suka sungguh nak tulisan dia herut-herut. Mungkin data yang dia latih tu dapat data yang banyak untuk buat tulisan herut macam ni. Dia tak, maksud dia tak lurus. Dia tak lurus lah apa ni apa secara melintang kan. Melintang dia nak ada juga macam ada angle sikit untuk naik ke ataupun turun ke. Ini masalah dia. Jadi kita dah tahu dah tips yang pertama untuk malam ini ialah bila kita nak buat infografik, tolong sediakan dia punya inti dulu. AI ni nombor satu, bila kita dengan AI ni, dia tak tahu pun inti yang kita nak. Malahan kita pun tak tahu sebenarnya inti apa yang kita nak kan. Jadi apa yang lebih baik ialah kita buat dulu dia punya inti tu, kita dah bagi puas hati, baru kita tembak bagi kat AI, suruh buat gambar, suruh buat infografik, barulah dia jadi lawa kan. Jadi kita dah habis dah satu benda ni, saya nak bawa anda kepada beberapa contoh infografik yang saya pernah yang saya nak buat contoh. Contohnya kat sini, kalau kita nak buat pergi dekat Department of Statistics ni. Pergi dekat bahagian statistik ni. Infografik dia memang betul dia punya inti dia penting. Inti dia penting. Cumanya inti dia tak menarik untuk orang pandang lah. Bila kita tengok tu kan, kata ini apa data ni. Ya, memang betul. Kalau dalam laporan, ini bagi saya okey lah untuk kita laporan masuk dalam Word kan. Tapi dia tak menarik mata ni mandang. Jadi untuk sedap mata mandang tu, dia ada tujuh benda yang kita nak buat. Ini kita panggil principle of graphic design. Jadi AI ni dia sebenarnya tidak dilatih untuk memahami principle of graphic design. Dia hanya memahami pattern orang buat macam mana. Jadi principle of graphic design ni dia ada 7. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, 7 graphic design tu saya akan tunjuk dalam kelas advance kita. Kita tak tunjuk apa dalam kelas ni lah. Kalau kita sumber dalam kelas ini mungkin panjang. Untuk panjang kita cerita. Kita tengok poster-poster Jabatan Statistik yang lain. Kalau macam saya dah sampai peringkat bila kita tengok sekali lalu, kita dah tahu dah poster tersebut dibuat menggunakan AI. Kalau yang ini memang nampak benda ni tak dibuat menggunakan AI. Cumanya apa yang kita boleh belajar di sini, bila kita nak muat naik dalam social media ke apa, kita cuba jangan syaratkan infografik kita dengan perkataan dan juga jangan bubuh banyak maklumat dalam satu page. Bagi saya kalau begini, kalaulah dia nak tunjuk statistik perdagangan ni, dia ada yang pertama ni di atas ni export dan import. Lepas tu ada graf di sini, lepas tu ada gambar kapal kat sini, kemudian ada peta Malaysia di sini ada 1, 2, 3 dan 4. Kalau saya lah, saya akan pecahkan kepada 4 infografik.
Kalaulah kita boleh buat begini, ada beberapa page, ada beberapa gambar dalam satu page ni, apa salahnya kalau kita letak 4 infografik dalam satu page. Mana tak ada tak contoh lain lagi. Kalau macam ni kan, dia ada 4 point dia nak bawa. Box plot tu apa, mengapa box plot, mentafsir corak, analisis. Jadi apatah baiknya kalau macam yang statistik perdagangan tu tadi, pecah kepada 4. Itu yang penting tu fasa kita nak kita nak brainstorm dulu. Apakah titlenya, mungkin apa nak dipecahkan, itu kita boleh tanya AI dulu. Jadi pada perbandingannya antara infografik statistik tadi dengan newsletter yang ni, bagi saya newsletter ni lebih menepati prinsip design lah. Principle of graphic design. Principle of graphic design ni dia bukanlah macam kitab utama, tapi ada setengah point dalam principle of graphic design tu, dia ada kaitan dengan psikologi manusia. Psikologi manusia dia bila dia tengok tu, dia tengok satu infografik ni, dia bukan tengok dalam apa ni, dia bukan tengok sebagai apa satu point. Mula-mula manusia ni dia akan tengok secara keseluruhan dulu. Jadi bila dia tengok secara keseluruhan dulu, kalau benda tu penuh sangat, otak dia bekerja susah. Dia bekerja susah, kata apa point sebenarnya kan. Jadi adalah benda-benda lain yang dalam apa kita punya newsletter banci ekonomi ni, ada benda yang boleh kita improve, tapi antara dua tu, dua tadi lebih lawa lah yang ni, lebih menepati prinsip grafik design. Yang ni pun okey, dia tidak terlalu padat. Okey, nombor 2, kalau kita nak buat infografik, kalau ikut saya lebihlah minat gaya macam mana Facebook Malaysia mendidik ni. Kadang-kadang kita ni mungkinlah kita memang tak ada background pun, background untuk buat graphic design kan. Tapi kita kena ni. Sorry ada call tadi. Okey, tak apa tuan. Mungkin kita tak ada latihan dalam graphic design. Cumanya kadang-kadang bila kita selalu kita mencari contoh-contoh yang baik, kemudian kita combine kan, tengok kata rasanya ini lebih ngam daripada aku. Aku suka design ni. Aku suka apa kaedah macam ni kan. Jadi ini apa yang kita boleh adaptasi. Bukanlah kita plagiat Salah satu contoh yang baik yang saya recommend tuan-tuan nak tengok, tengok di Malaysia Mendidik. Malaysia Mendidik ni sebab apa yang contohnya, jikalah mungkin tuan-tuan bekerja di bahagian komunikasi dan korporat, dia punya design Malaysia Mendidik ni nampak tak lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Okey, ini mungkin dalam dia hari ni dia nak design macam tu kan. Kita tengok hari lain. Yesterday lebih kurang macam sama. Apa yang saya maksud sama tu ialah kalau dia tengok dia punya background macam off-white sikit. Dia tak kata putih off-white. Dia lari sikit daripada putih. Color cream, color pastel. Ini ialah gaya Malaysia Mendidik. Kemudian dia ada satu gambar anchor. Ni kita panggil anchor foto lah kat sini. Dan dia punya tajuk dia ada 2 tone. Kalau yang ni warna biru lah kot, navy blue dengan merah. Kalau yang ni pun sama juga. Yang ni ada biru dan juga kuning sikit. Jadi dia ada signature dia. Jadi kita boleh fikirkan kalau jika anda membuat branding untuk jabatan atau anda bekerja di PBT kan, kena buat poster ataupun infografik, tolong bear in mind kita kena ada identity juga. Bila ada identity, jadi ini salah satu identity yang baik lah. Yang ni macam lari sikit. Jadi kebanyakannya ini daripada 15 Jun 3 hari lepas.
lebih kurang sama lah. Dia ada anchor utama, tajuk, dan adalah satu small point. Jadi dia tak begitu syarat. Kalau kita tengok syarat, begini lah. Ini kalau kita dalam, kalau kita nak buat hantaran melalui email, kalau nak PDF sebagai rujukan, bolehlah. Tapi kalau nak kata nak buat infografik dalam social media, bagi saya syarat. Kalau kita boleh pecahkan, dia ada 9 point, lepas tu ada pula lagi bahagian di sini kan, hukuman. Siapa kanak-kanak dah ada macam subtext ni lagi, mungkin kita boleh pecah kepada 2 ke 4 ke, mungkin ada apa, bagi saya 3 lah kot. Ada 4, ada 5 di sini, ada 4 di sini, lepas tu ada bahagian 3 kat sini. Maknanya ada 3 page. Jadi ini benda yang kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok. Jadi kita dah nampak dah. Prompt tu memainkan peranan bila kita nak menghasilkan infografik. Prompt apa kita nak masuk tu. Mungkin kita tak done kita nak masukkan apa dalam ni. Sebab apa kita punya sesi pada malam ini hanya 1 jam saja. Prompt apa yang kita boleh guna untuk menyusun data-data ni semua, penulisan dalam grafik design ni, kita akan ulas lebih lanjut dalam kita punya kelas pada minggu hadapan. Katakanlah perlu nak masuk semua benda ni dalam satu page. Ingat, ada keperluan untuk masukkan dalam satu page. Ada cara dia. Sebab apa? Kalau saya buat begini, halus. Kalau saya zoom in pun, barulah kita boleh tengok point dia. Jadi sedikit tidak efektif untuk hantaran di masuk media sosial. Kalau tuan-tuan dan perempuan selitkan dalam newsletter, hantarkan email ataupun kita printkan untuk diedarkan pada orang, boleh. Bolehlah begini. Kalau kita nak bagi dalam social media, bagi saya kurang efektif benda ni. Okey, kita tengok lagi ada beberapa. Ini kalau tengok Kementerian Digital. Tengok Kementerian Digital, kita nampak dia nampak kata, "Uish, ini tak boleh ni kalau kita masukkan dalam satu infografik syarat kan, penuh." Jadi dia pecahkan kepada beberapa. Kalau begini bagus. Boleh dibuat. Cumanya dia punya pemilihan warna sedikit tenggelam dan padat dia punya inti dia. Ini semuanya buat daripada AI lah. Dan mesej yang sama saya bawa kepada kelas kita pada malam ini. Mesej daripada hari Sabtu lepas, tolonglah berhati-hati mengenai jata negara, logo-logo yang penting. Ni tengok Malaysia ni, nampak gaya dah macam Malaysia dah, tapi sebenarnya negara apa ni kan. Jadi tolong berhati-hati benda ni. Selagi tak ada kontroversi, tak apa. Kalau boleh kita elakkan terus. Sebab netizen ni, kita bekerja, kita buat infografik untuk organisasi. Netizen ni dia nampak je salah, dia akan terus hambar. Tolong berhati-hati. Yang ni pun okey lah. Gambar-gambar AI dia tak ada masalah. Tapi mungkin kalau kita akan tukarlah warna ini kepada warna yang lain. Dia ada warna-warna yang lain. Kalau begini, pening. Dan apa juga yang saya boleh tunjukkan ni, yang bagusnya pada kita punya contoh pada Jabatan Digital ni. Nampak tak, bila saya buka dalam Facebook, semua poster ni dapat masuk dalam kotak dengan baik. Betul tak? Kan kita masuk dalam poster betul, kotak. Melainkan kalau kita tengok, saya rasa Jabatan Statistik ni tadi. Kalau untuk Jabatan Statistik ni, terlalu kecil. Ini masuk dalam kotak juga. Kalau macam ni, poster dia ada bahagiannya terpotong. Jadi ini juga benda yang kita akan belajar dalam kelas kita hari Sabtu ni. Mana satu yang efektif. Kita akan belajar juga macam mana benda ni akan dipaparkan
dalam kita punya social media lah. Kalau tak ada terlibat dalam social media, tak ada masalah. Tak ada masalah apa. Dr. Mufti ni saya tengok dah kurang dah dia orang pakai poster AI. Tapi bila kita tengok ada juga jadi sukar untuk saya dapatkan apa contoh untuk kita bandingkan. Okey, berbalik kepada kita punya infografik kat sini, kita punya prompting kat sini. Kalau kita patah balik kalau tuan-tuan dah tengok saya punya poster dekat sini. Saya punya poster kat sini. Dia ada kalau tengok saya punya contoh yang sebelum ini, ibu bapa sihat anak ceria ni, saya kata dah ini ChatGPT ni dia suka macam ada herut kat atas sikit kan. Tapi ada cara untuk kita bagi buat dia melintang dengan elok. Kemudian apa kita tengok signature pada ChatGPT ni, dia sekarang pembahagian data yang penting ni lebih kemas lah. Dia ada kotak-kotak dia dan dia tak pelik. Saya ada poster yang sama tapi saya minta Gemini yang buat. Dia jadi begini. Pada dasarnya okey. Yang pertama sekali, apa masalah dia utama ialah kenapa dia buat melintang? Kan? Kenapa dia buat melintang? Jadi dekat ChatGPT, ya betul kita boleh pilih. Bila kita buat gambar, dia dah tak benarkan dah buat gambar lagi. Bila kita tekan nak buat gambar ni, perasan tak dekat ChatGPT ni boleh pilih square, portrait, story, landscape, widescreen. Jadi benda-benda ni kita boleh pilih lah di ChatGPT. Dekat Gemini kita kena type sendiri dalam prompt kita. Jadi bila saya buat macam ni, masalah utamanya ialah bila saya hantar dekat WhatsApp, okey lagi. Okey lagi. Kalau saya nak buat story, kalau saya masuk saya punya social media, nak masuk WhatsApp status, nak masuk IG story, gambar dia akan terpotong kat tengah. Kat tengah ni saja. Ataupun dia boleh masukkan yang penuh ni, tapi dia akan jadi terlalu kecil. Jadi itu benda yang kita kena masukkan lah. Okey, kalau saya boleh senaraikan lah kat sini. Dia punya teknik dia kat sini. Teknik dia yang saya senaraikan kat sini ialah nombor 1, tolong buat inti infografik dulu. Tolong buat inti infografik dulu sebelum buat infografik. Jadi di peringkat ni kita nak saringkan apa yang kita buat. Nombor 2, barulah kita hasilkan bila kita infografik, kita nak sedarkan dia punya size. Jadi ChatGPT dia tak ada masalah lah untuk dia punya output size dia. Sebab kita boleh pilih terus. Dan lain kita punya output, lain dia punya size sebenarnya. Okey, perhatikan size ataupun dimensi infografik. Jadi itu perkara yang kedua lah. Dan yang ketiga dia, kalau boleh kita pecahkan infografik. Kalau boleh lah. Bergantung kepada penggunaan tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita nak hantarkan sebahagian daripada laporan ataupun sebahagian daripada email kita dalam newsletter, dalam format yang orang boleh tengok, boleh baca, ya tak apa, boleh kita buat gaya yang begini. Boleh buat gaya macam ni. Tapi kalau kita nak buat poster yang ada keluar di social media, orang akan payahlah skip benda ni.
dia akan skip benda ni. Kalau tengok bilangan like dengan ni lebih kurang sama kan. Lebih kurang sama je. Engagement dia apa setakat tu je lah. Bagi siapa yang berminat dia akan bagi engagement. Okay, bagi kita tengok ada soalan tak? Maaf tuan, nanti kelas yang panjang tu minta ajar buat poster AI seperti ini. Bagi kita tengok Apakah posternya? Ya. Bagus kita ada dah contoh. Kita ada contoh dah untuk kita ni. Jadi dalam kelas panjang kita ni kita akan pergi juga dia bergantung pada orang yang datang tu sebenarnya. Mungkin ada memang tajuk kelas. Okey, tajuk kelas dia AI graphic designer. Jadi dia boleh pergi either mana-mana satulah. Kalau ramai orang yang nak minta pergi ke infografik, kita akan boleh tumpukan pada infografik. Kalau ada yang nak lebih pada poster, kita akan selesaikan poster. Ada juga kadang-kadang orang minta nak buat gambar saja, kita akan dedahkanlah macam mana nak kita nak tunjukkan macam mana kita nak buat gambar. Kalau yang begini, kalau saya tengok sekali lalu, gambar AI. Gambar ni gambar AI. Tapi dia punya logo dia, kalau macam mana saya dah tahu AI, tengok logo JPN ni. Okey, kita cari logo Jabatan Pendaftaran Negara. Gambar dia begini. Okey. Kalau kita pergi mana tadi yang ni dia tak berapa tepat jadi ini kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati mengenakan apa ni. Kita ajar juga teknik macam mana kita nak masukkan logo, dan logo dia ada yang lari, ada yang tak lari lah. Dia bergantung kepada kita punya clarity logo yang kita bagi tu. Dan bergantung pada kita punya prompt lah. Jadi benda ni kita boleh buat, kita akan boleh sentuhkan up to your question lah bila kita nak buat. Jadi yang kita punya poster ni saya rasa poster yang baik lah. Dia ada paparkan gambar-gambar AI, ada buat ni, ada buat engagement kan. Ni bagus. Cuma ni yang bahaya ni Kementerian Dalam Negeri, adakah dia generate sekali dalam AI tu ataupun memang sengaja dia buat font macam Pontianak Harum Sudah Malam. Pada yang lain-lain rasanya okey, boleh kita dimodelkan lah. Kita modelkan. Nanti kelas panjang boleh ajar buat benda ni. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Kita akan tunjukkan. Alright ini satu contoh yang bagus lah. Kementerian Dalam Negeri, kalau antara yang saya pernah buat lah, tapi bukannya KDN secara umumnya, saya pernah buat untuk ROS. Jadi ROS saya belum semak lagi sama ada dia punya infografik dia okey ke tak okey. Tapi ada juga satu, kalau jika tuan-tuan ada buat dalam media sosial, kita boleh ikut macam mana KPD NHCP buat konten-konten dia. Konten-konten dia sangat baik. Alright. Okey. Kita akan jadi apa yang saya nak tunjukkan, mungkin saya dah 2-3 kali saya ceritakan pasal kelas yang kita nak buat pada minggu depan ni. Kita akan jalankan pada hari Sabtu 27 Jun. 3 jam lah. 3 jam ni bukan sekadar saya cakap saja. Saya nak tonton buat sekali, dan juga kita akan betulkan sama-sama. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam kelas tu, nak bawa kerja yang betul sekali, kita akan buat lah. Sekurang-kurangnya bila dah keluar habis tu, bukannya tunggulah kejap kan, nanti malam yang kita buat balik ataupun esok lusa buat balik, dah terlupa nak buat macam mana. Jadi kalau boleh bawa idea,
terus nak buat, kita terus drill dan polish buat benda tu. Dan juga tadi saya ada tunjukkan kepada mengenai ni mengenai 7 prinsip graphic design. Jadi 7 prinsip graphic design. Jadi bila kita mengetahui principle of graphic design ni, kita boleh masukkan dalam prompt kita. Jadi AI tu dia bolehlah fine tune. AI ni sebenarnya dia tak faham pun. Dia tak faham pun size ke, dimension ke, inti infografik kita ni panjang ke, pendek ke. Bila kita hasilkan infografik tu, nanti dia sarat ke, dia tak faham. Jadi kita yang faham ni, kita yang boleh nampak benda secara visual ni, kena bagi arahan pinpoint pada dia. Jadi salah satu benda yang saya nak masukkan ni ialah principles of graphic design ni. Dia sebenarnya principles yang nak menunjukkan secara psikologinya bagaimana kita nak buat infografik kita ni sedap mata memandang. Jadi kalau apa yang kita boleh compare lah. Saya paling suka benda ni. Saya paling suka benda ni. Cuba kita compare poster yang ni. Bagi saya ni, ini markah yang biasa-biasa saja. Kita compare dengan contoh Jabatan Statistik yang ini. Ada satu benda yang kita panggil white space. White space ni penting. Jadi white space tu apa? Bila kita buat poster, janganlah kita nak buat dia tersendat-sendatnya. Kalau boleh, ini kan kita tunjuk kan 15 penerbitan mengikut negeri ni. Kalau boleh kita rapatkan lagi. Bagi ada ruang sikit kat sini. Kalau boleh macam ni kan, ada ruang sikit kat sini. Antara bulatan ni dengan bulatan ni ada ruang sikit. Jadi kita kena promptkan lah. Tapi yang ni dia tak buat menggunakan AI, dia guna Canva barangkali. Jadi bila dia menggunakan AI, kita bagi tahu dia kena ada white space, kita akan buat white space. Dan kalau macam ni, kalau begitu panjang kan, apa cara je kita nak bagi dia untuk dia ringkas. Jadi itu pentingnya kita buat dengan apa ni dulu, kita brainstorm dulu inti-inti menggunakan AI. Jadi itu salah satu daripada 7 prinsip graphic design, itu yang paling mudah lah kita nak tunjukkan pada tuan-tuan dan perempuan malam ni. Yang ni yang saya kata bagus tu, nampak tak white space dia? Bagus. Dia ada white space. Berbanding dengan ada satu, yang ni padat lah. Macam ni yang padat. Okey, jadi itu salah satu daripada 7. Yang lain lagi kita akan ceritakan dalam kelas tersebut. Kita dalam kelas tu kita akan mula dulu, saya akan tunjuk ringkas saja compare and contrast antara dua AI. Tapi saya personally, saya dah cenderung kepada ChatGPT. ChatGPT, kalau tengok saya punya ini library images, kalau tengok image saya, ini versi lain lah. Ini poster yang sama, poster ini juga. Saya bawa masuk inti dia, minta AI buat sekali lagi. Dan dia punya pemilihan background tu tidak awkward. Dia mementingkan, dia membesarkan poin yang penting, dia mengecilkan poin yang sepatutnya kecil. Jadi yang ni dia dah ni lah, bila kita tengok tu dia menarik perhatian. Ini lebih kepada poster lah. Ini lebih kepada poster. Dan dia adalah ikon-ikon yang tertentu. Okey, kita ada berbaki lagi 10 minit, 11 minit. Ada apa-apa soalan? Kadang-kadang bila saya gairah berkongsi, mungkin saya terlupa kalau ada apa-apa ni. Okey, silakan tuan. Untuk yang kelas yang berbayar tu kan nanti kan minggu depan Ya, betul tuan. Yang berbayar tu macam kita, kalau kita nak buat real punya apa yang kita nak buat tu boleh tuan? Boleh. Bawa je kerja yang sebenar, kita akan buat lah.
Okey, jadi nak bayar tu macam mana tuan? Okey, nanti saya apa ni, mungkin saya akan tinggalkan link ni juga sekejap Tuan ada dalam grup WhatsApp kan? Ada. Ada kan? Okey, apa itu apa saya ada paparkan juga, tapi dalam Ah. Google Meet ni saya hantarkan juga. Oh, dah hantar. Yang ni mungkin tuan ada baru masuk ke apa ke, mungkin dah terlepas aku Ni di Google Meet ni saya ada letakkan juga. Dan juga nanti mungkin saya dropkan dekat WhatsApp tuan juga. Okey, bagus. Uh, Selain daripada tu ada apa-apa soalan ke? Daripada Okey dah. apa-apa Boleh nanti, minggu depan saya ada macam 2 kes senario nak buat nanti. Nak buat dengan tuan nantilah. Untuk kelas. insya-Allah. Itu saja tuan. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Ada apa-apa soalan lain? Dia mungkin tengah menaik. Poster seperti ini juga tuan. Okey, bagi kita tengok posternya. Sambil tu saya share entire screen jugalah supaya kita boleh tengok dan sambil tu saya boleh ulas sekali kan. Sebab kadang-kadang kita bukan apa, kita ni tidak dilatih untuk membuat graphic design, tapi sebahagian daripada kerja kita kena buat kan. Jadi bila kita tengok banyak sampel, kita makin lama kita makin refine apa yang kita nak sebenarnya. Kita mula tak ada idea, kita kena buat lah. Mungkin pakai Canva, kita ikut lah apa yang template ada. Tapi lama-lama bila kita tengok, macam ni kan. Yang ni memang sangat sempoi. Saya pun berkenan lah tengok macam ni puan. Kalau yang begini, mari kita tengok adakah betul dia pakai AI? Ni pakai AI lah. Mungkin ada juga yang saya boleh tunjukkan pada tuan puan nanti. Dalam kelas berbayar nanti, kalaulah kita nak buat image menggunakan AI, tapi image yang menggunakan AI tu kita terpaksa nak buat backdrop ke kan, kita nak buat dalam screen LCD yang besar tu kan. Bila kita buat pakai AI kadang-kadang pecah. Pecah macam ni ini kalau saya akan save kan saya akan save. Kata kalau macam kita dia akan pecah begini kan, dia macam berserebuk kat sini kan. Ada kaedah untuk jangan bagi dia berserebuk macam ni. Kita pakai tool AI yang lain untuk bagikan kita punya gambar ni dia tak pecah. Nanti dia akan nampaklah gambar ni K ni dia akan seketul lah, tak ada macam ada blur-blur ni, betul ada line-line macam ni, tak ada. Kita akan tukarkan kita punya poster sebagai vektor. Kita panggil dia vektor. Yang ni ada benda yang tergelincir sikit, ketinisan ketinisan diesel dan petrol. Alamak kan. Biasanya kita tengok komen. Komen tak ada ni tak apa Tapi walaupun tak apa, saya harap tak adalah kita dibiasakan dengan kesalahan-kesalahan macam ni. Ya tahu kita pakai AI, tapi ada cara lah untuk kita betulkan. Ada juga nanti saya ajar juga satu trik. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan mesti ada rasa. Bila kita buat poster menggunakan AI, kita generate, lepas tu ada keluar kesilapan macam ni, ketinisan ni kan. Kita pun minta lah dibetulkan. Ketinisan ni okey, lepas tu minyak masak ni dia tulis pula minyak mak pula kan, minyak mak bersubsidi. Dia dah yang lain pula jadi rosak kan. Daripada kita duk membazir menunggu kan, kita sakit hati kan. Ada cara je kita nak pakai Canva, kita betulkan benda ni.
Dan kita tak perlulah nak prom-prom, lepas tu tunggu prom, tunggu untuk buat macam ni. Jadi senang nak buat apa kita betulkan. InsyaAllah ada. Nanti kalau join, mohon bangkitkan kes begini dan saya akan ajarkan. Tuan, Kalau saya tak dah ada, sila tuan. Google itu. Apa dia tuan? Saya dah submit dah yang tadi yang tuan bagi link tu tadi. Okey. Ada dapat tuan? Sekejap Ni mungkin saya stop sharing dulu. Okey, ada dalam Google. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Okey, sama. Saya tak ada soalan lain lagi. Boleh je. Yang ni soalan kita kita akan terangkan juga secara percuma. Kita tak ada gatekeep. Nanti minggu depan kan mungkin banyak sikit saya tanya dia Minggu tuan. depan insyaAllah. Jadi kita tunggu seminit. Kalau tak ada apa seminit, saya ada sikit lagi benda yang saya nak kongsi lah. Tunggu seminit kau ada yang tengah menaip ke apa ke. Kalau perasan dekat Facebook ataupun TikTok saya ada, ini antara satu video yang meletup lah. Satu video yang meletup bila kita buat gambar AI tu, kita buat di platform tu lah. Kita buat di platform tu dan platform tu gambar dia tidak pecah. Gambar dia tidak pecah. Kalau saya nanti saya boleh linkkan lepas kelas nanti, saya linkkan, boleh tengok lah. Yang bagusnya, saya faham ada yang di social media saya, dia excited tengok ada tools tu, tapi bila dia guna dengan banyak, of course lah platform tu dia minta bayar. Macam salah satu video saya yang meletup pun mengenai Kimi AI untuk buat slide kan. Jadi nak buat slide ni, dia kadang-kadang bila server tu banyak, dia akan minta lah bayar ataupun tunggu. Jadi option tunggu tu orang tak perasan. Dia kata ni kena bayar ni kan. Jadi untuk yang buat gambar yang tak pecah ni, ada satu app ni, dia memang ada token yang dia berikan dalam tempoh mingguan. Kalau kita dah habis minggu tu, habislah. Tapi kena tunggu minggu depan. Itu yang percuma. InsyaAllah tak ada apa. Macam mana tuan? Dia pakai, saya tengok video tu orang buat Kimi AI tu. Baru ni saya memang buat slide. Malam tadi pun. Saya kena buat 3 slide, jadi saya tukar email lah. Habis satu slide saya tukar email. Tukar email lah, jadi token tu tak habis lah. Betul. Tapi cantik. Ya tuan. Kimi AI buat kira cantik lah. Kalau prompt dia ngam lah. Saya ambil prompt, saya minta prompt daripada ChatGPT. Lepas tu prompt tu saya cakap apa saya nak. Lepas tu saya ambil prompt tu, saya masuk dalam Kimi AI. Lepas tu saya letak saya punya PDF slide tu, saya suruh dia adjust. Cantik lah. Alhamdulillah. Kimi AI ni mungkin untuk manfaat kawan-kawan yang lain juga. Dia begini, bila kita menggunakan AI ni, kebanyakan AI yang kita sebut hari ni, ChatGPT lah, Gemini lah, Claude lah, ketiga-tiga ni buat di Amerika. Bila dia buat di Amerika, bukan nak kata buruk ke apa, bila dia buat di Amerika, kita kan kadang-kadang kita buat kerja malam kan, kita buat kerja malam, macam kelas kini pun kita buat malam kan. Bila kita buat malam, cuba tengok waktu di Amerika pukul berapa. Dia tengok phone saya. Saya tengok phone saya di Los Angeles pukul 6.59 pagi.
New York dah pukul 10 pagi. Maknanya pukul kita dengan New York ni beza 12 jam. Diorang ni tengah menggunakan server tu dengan banyak. Jadi bila diorang tengah guna banyak, diorang pun lagilah menggunakan AI kan. Jadi kita pun menggunakan AI. Traffic tu penuh. Traffic tu penuh. Jadi itu yang benda kita kena rebut dengan dengan server ni lah. Jadi itu juga berlaku pada Kimi ni. Jadi Kimi ni yang bagusnya dia daripada China, tapi saya pun tak tahulah bila malam pun kenapa dia mengikut trafik Amerika. Barangkali orang Amerika pun ramai juga menggunakan Kimi. Jadi itu kita kena tunggulah secara strategik bila kita nak buat kerja. Jadi yang bagusnya untuk kita di Malaysia, kalau nak guna AI yang free, gunalah lebih kurang sebelum 12 tengah hari. Jadi lepas daripada tu mungkin orang Amerika yang nak buat kerja lewat malam tu dia dah mula nak tidur. Tapi dah start pukul 10 ni dia dah bangun, dah bekerja kan. Jadi saya buka peluang sekali lagi yang last untuk buat soalan. Kalau tak ada, saya sekali lagi menjemput tuan-tuan dan perempuan kalau ada berminat untuk menyelesaikan masalah. Kelas kita ni memang kelas untuk menyelesaikan masalah. Bukan saya semata-mata saya bercakap saja. Kalau ada nak bawa contoh-contoh daripada kerja, boleh juga kita buatkan. Kita kita cuba sama-sama. Kalau tak puas hati juga lagi, anda boleh share screen dan tunjukkan pada saya macam mana anda buat. Tuan, Tengok nanti dulu. kalau macam ajar pakai Canva semua boleh ke? Yang Canva kita tak termasuk dalam ni. Betul Uh, okey baik tuan. alright. Okay, jika tak ada soalan, saya pun tidak ambil masa yang panjang untuk tuan-tuan dan perempuan. Kalau yang daftar, terima kasih banyak-banyak daftar. Kita jumpa Sabtu minggu hadapan. Kalau tidak, rakaman kelas ini dia akan keluar lewat sikit sebab saya kadang-kadang ada buat program malam begini. Dan saya ada pergi outstation, kadang-kadang berturutan lah. Hari Rabu baru saya ada balik, jadi hari Rabu lah baru saya uploadkan semula insya-Allah. Jadi sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan. Sama.